Cik Pia tu bertahan seorang kabel. Dia kata, ayat dia macam ni, saya ingat bang. Sampai mati saya ingat. Okay, go. Dia kata, lama dia jadi DJ radio, lama dia jadi penyampai radio. Kabel kuat ni. Dia cakap macam tu. Jadi saya pun rasa macam terpanggil lah. Sebab saya rasa saya masuk dalam industri ni bukan saya guna kabel. Saya bermula dengan saya ni anak wayang. Bila anak wayang, saya pergi audition sebenarnya untuk jadi penyampai radio. Dan dari situlah bermula segala-galanya. Orang kata titik permulaan ataupun detik-detik permulaan saya menjadi seorang penyampai radio. Dan waktu itu saya bukan pun dibayar ikut gaji penyampai radio yang taraf-taraf selebriti abang. Saya bermula dengan kosong, tanpa kabel pun, tapi saya datang dengan bakat saya. Gitu. Jadi mana datangnya kabel? Kan? Memang yalah, bila kita ada kabel bermakna kita ada peluang. Tapi saya rasa saya tak masuk dalam ni kerana kabel itu, tapi saya masuk kerana bakat, kerana peluang yang diberikan kepada saya. So saya sekadar buat kerja saya komit dengan kerja saya. Saya rasa saya masuk industri pun dengan niat, saya punya minat dan saya memang kata dengan niat rezeki saya ni saya nak bantu mak ayah. Itu je, dan itu je tujuan utama. Saya bukan nak berlumba dengan sesiapa, saya bukan nak tutup periuk nasi sesiapa. Dan mungkin sebab niat saya tu Allah masih jaga rezeki saya lagi sampailah sekarang. Jadi kita tak boleh pertikaikan rezeki seseorang itu. Selagi dia tidak kacau hidup awak, kita pun kena doakan yang baik-baik untuk hidup dia. Dan kita jangan pertikaikan kenapa dia lama, tapi kena cari sebab apa dia boleh lama. Begitu abang. Alhamdulillah ni tahun berjanjian 8 tahun dah dengan Suria. Tapi di radio yang lain saya dah, kalau dicampur-campurkan lah 17 tahun dah. Alhamdulillah. Jadi 8 tahun tu memang tu saya nampak revolusi dari segi kematangan. Macam mana saya nak handle pendengar-pendengar saya. Macam mana bila dulu pada awal saya sebagai penyampai radio yang ada perasaan takut-takut, yang ada perasaan tak yakin. Boleh ke aku buat? Boleh ke aku buat? Tapi dalam boleh tak boleh, saya 17 tahun dah dalam ni. Dan banyak yang saya belajar. Dan saya tetap rasa yang setiap hari adalah hari untuk saya belajar, nak sentiasa nak bagi yang terbaik, sentiasa nak bagi yang lain dari yang lain, supaya orang tak bosan dengan celoteh saya, supaya walaupun ada DJ baru yang datang, saya adalah saya. Saya tak perlu nak tiru sesiapa untuk orang stay dengan saya, tapi saya just bagi apa yang saya boleh bagi. Dan pendengar pun sekarang semakin bijak. Walaupun ada orang cakap DJ sekarang macam ni lah, orang bandingkan DJ yang lama macam gitulah. Tapi bagi saya setiap DJ dia ada kekuatan dia, ada kelebihan dan ada pendengar masing-masing. Sebab bagi saya, kalau saya dah dibayar, saya kena jalankan tanggungjawab tu, buat betul-betul, buat sungguh-sungguh. Macam kita, contoh, saya bayar awak, saya mesti nak awak perform. Tapi kalau awak tak perform, lepas ni awak rasa saya nak panggil awak ke? Jadi Cik Pia memang bukan saja saya kena jaga kualiti saya di radio, tapi bila saya di luar pun saya kena juga jaga kualiti tu. So saya tak nak klien cakap Pia ni dekat radio je dia bagus, tapi bila melibatkan kerja-kerja luar ni, dia ni tak boleh nak ni lah, susah lah, dia ni diva ke apa. So kalau macam saya tak suka bila klien anggap begitu. Saya tak nak orang rasa susah bekerja dengan saya, tapi saya nak setiap kali orang kerja dengan saya, orang akan cakap tak apa, kau jangan risau, kau kerja dengan Pia, dia tu okey, tak ada masalah. Begitu.